Kenapa tuan buka sekolah? Buka sekolah dekat Turki tu. Saya bukan buka, saya meneruskan. Ada sahabat kami lah waktu dekat sana. So kita kena faham geografi Turki ni dia sebelah dengan Syria. So waktu podcast ni dirakam, Syria Alhamdulillah dah bebas lah daripada Kemelut tu. Dah dalam proses perpindahan. Cumanya waktu 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 5 tahun lepas, sejak daripada 2012 lagi pun, memang Syria dalam keadaan masalah yang besar dan diorang jadi kumpulan pelarian yang agak besar di seluruh dunia. Malaysia pun ada, Kanada ada, Europe ada, Turki ada. Turki Syria ada Damaskus Dimash dia punya, Damaskus ataupun Dimash dia punya ibu negara. So Turki menerima pelarian paling ramai, antara yang paling ramai, sekitar 4 juta orang. So bila 4 juta orang, maksudnya dia memang akan datang kepada negara tu dalam pelbagai bentuk lah. So sebab negara tengah bergolak, dan sebahagian daripada orang yang datang ke situ ialah orang yang non-partisan, maksudnya tidak memihak kepada mana-mana, tetapi dia just macam orang biasa yang, sebab dia perang saudara kan, just nak belajar kat sekolah, tapi bila perang ni berlaku, dia orang terpaksa keluar untuk cari tempat, dan antaranya Istanbul. So ada kumpulan-kumpulan yang dekat Istanbul yang untuk memastikan anak-anak ni dia dapat pendidikan bahasa Arab, pendidikan Al-Quran, pendidikan asas untuk menjadi orang ada national ataupun orang Arab tu sendiri. So bila dia kat Turki, dia cakap bahasa Turki, dia dah duduk kat sekolah-sekolah yang mungkin tak belajar agama. Jadi diorang ada kumpulan-kumpulan, namanya Ustaz Taqrid, dia bangunkan sekolah. Lepas dia bangunkan sekolah tu, sekolah tu fokus ni ialah lebih kepada budak-budak ni pergi kepada sekolah arus perdana, tapi akan ada belajar bahasa Arab dekat situ, ada belajar matematik kat situ. Dan kadang-kadang kalau let's say budak tu baru sampai di Syria ke, kita tanya, kau nak belajar sampai sekolah ke ataupun kau nak kerja? Sebab contoh macam dia dah usia jauh sikit kan, so kadang-kadang dia rasa macam dia tak sabar, ataupun dia perlukan duit. So kita just perlu ajar dia bahasa Turki dan juga matematik contohnya. So waktu saya sampai kat Turki tu, lepas beberapa tahun tu, memang pengetua dan juga pihak sekolah tu cakap dia tak boleh teruskan, nak tutup. So saya cakap dengan dia, tak apa, saya cari duit. So saya teruskan, saya cari duit. So saya waktu tu kumpul duit, macam saya beritahu dekat IG saya, beritahu dekat Facebook, saya jumpa sekolah ni, jom kita buat sama-sama. And then saya make sure setiap bulan tu sewa dibayar, semua benda diuruskan, pembelajaran, barang-barang belian dan sebagainya dibeli. So saya jagalah benda tu bertahun-tahun, sampailah saya bangunkan NGO sendiri waktu tu. Lepas tu untuk make sure benda tu berjalan dengan baik je lah. So dia bukanlah sekolah milik saya sebenarnya, tapi lepas tu memang pihak sekolah meminta saya untuk uruskan sekolah tu lah. So macam tu antara benda saya buat lah kat Turki. Maksudnya tuan dapat sumbangan orang tu sebab tuan dikenali lah? Saya tak tahu, sebab ada je waktu yang kadang-kadang bukan kerana saya pun, sebab kawan-kawan, grup kawan-kawan. Dan asalnya kita kumpul duit tu bukan kumpul duit daripada orang awam pun, kumpul duit kita orang sendiri. Mula-mula kita kumpul sendiri. Dia just macam, okay, kita nak buat event lah, bagi budak-budak ni happy sikit. Ya, budak Syria dia ada psychological punya part, rasa macam tak boleh dengar bunyi bom, tak boleh dengar bunyi meletup ke apa ke. So kita nak jadi support system untuk diorang kan. So kita kadang kumpul duit sendiri, lepas tu kadang kumpul duit sesama keluarga sendiri. Saya minta kat keluarga saya sikit, diorang semua minta keluarga sikit. Macam tu lah dia. Kita bukan orang yang buat tu sebab kita nak duit tak. Kita ada beasiswa, kita ada kerja. Kalau ada orang yang kerja kat sana, kerja kat sana. Kita just buat kerana 100% nak bagi. Macam tu je. Tapi macam berapa costing diperlukan setiap bulan untuk survive sekolah tu? Dia tak adalah. Kalau sekarang ni saya fikir jumlah tu tak adalah besar. Tapi waktu saya student dulu, saya rasa besar tu. Dalam 6 ke 8 ribu macam tu lah. Untuk survive je? Untuk survive. And boleh dapat 6 ke 8 ribu setiap bulan Depend lah. Sebab kadang-kadang kalau let's say ada kawan-kawan kita yang memang ada kenalan dekat orang luar negara yang macam mungkin currency tinggi sikit, so kita dapat lebih sikit. Oh, sebab so 8 ribu tu Malaysia Malaysia ringgit. Oh, so dia okey lah. Maksudnya boleh lah, boleh bincang. So tuan belajar bahasa Arab dalam bahasa Turki lah? Saya belajar bahasa Arab dan apa? Belajar bahasa Arab menggunakan bahasa Turki lah? Saya belajar bahasa Arab menggunakan bahasa Turki. Ya? Saya mula masuk tu belajar bahasa Turki dulu 10 bulan. Lepas tu saya ambil kursus bahasa Arab kejap. Sebenarnya kursus bahasa Arab ni lebih kepada nak mahirkan translation antara Turkish dan Arabic. Sebab kebanyakan student dekat Turki dia boleh translate ke Arabic.
dari Arabic ke Turkish. Hmm. Sebab kita dalam sistem pengajian kita, contoh kalau kita belajar tafsir, so dalam paper tu dia bukan hanya tanya pendapat ke apa ke, dia akan bagi satu matan ataupun satu teks, kemudian kita akan terjemahkan dalam bahasa Turki. So dia bagi teks Arab, kita akan terjemahkan. So benda tu ialah benda yang dilatih kepada semua student daripada tahun 1 sampai tahun akhir. Jadi kalau kita tengok dalam industri buku, Turki antara pengeluar buku terjemahan yang agak besar. Maksudnya sebut je tafsir apa, sebut je bidang akidah apa, sebut je bidang fiqh apa, kebanyakannya dia orang dah terjemah. Maksudnya Terjemah ke bahasa Turki. terjemah ke bahasa Turki. Jadi maknanya untuk orang yang berada dalam ruangan lingkup orang awam, dia ada pilihan yang besar untuk dia baca yang mana. Kalau macam contoh kita kan dekat Malaysia, antara terjemahan yang mungkin ada ialah tafsir Ibn Kathir yang dia terjemahkan, tafsir Al-Muni yang dia terjemahkan. Tapi contohnya Ar-Razi dia tak terjemahkan. Dan saya rasa agak susah nak terjemahkan Ar-Razi sebab dia terlalu sukar. Sebab even yang English pun baru je mula terjemah projek tu. Itu pun tebal. Untuk Al-Fatihah je tebal ni. So Al-Fatihah tebal ni. Isti'azah dengan basmalah, a'udzubillah dengan bismillahirrahmanirrahim sampai tebal ni. So saya duk fikir macam sukar lah untuk orang ada projek tu. Maksudnya dia perlukan jumlah yang banyak, duit yang banyak dan juga kemahiran yang besar lah. Tapi Turki berjaya buat tu mungkin sebab kebanyakan daripada memang belajar bidang agama tu dia memang dilatih untuk translate lah. Gitu. Kiranya tuan stay kat Turki berapa lama tuan? 6-7 tahun kak. Tak ada rasa nak stay for good kat sana? Almost. Tapi tak jadi. Macam mana tu maksudnya? Almost stay for good. Tapi saya rasa PKP tu kat sana lah? Ha? PKP? PKP kat sana. Kat Turki? Saya dah balik kejap. Lepas tu saya balik ke sana. Tak biasa first second tu memang kat sana lah. Tapi tu kehidupan macam mana kat sana? Lebih kurang macam Malaysia? Lebih kurang lah. Kat mana-mana negara pun lebih kurang. Maksudnya memang tertahan je pun. Cuma ni mungkin dibuka lebih awal lah. So tuan belajar 4 tahun kau ikut kan? Kalau campur sebenarnya dekat 5-6 tahun kak. Saya campur bahasa semua kan. Persediaan. Jatuh hati dengan Turki lah kira? Ke tak? Negara yang banyak bagi kesan lah kat saya. Kenapa? Maksudnya semua benda lah. Atmosfera dia, kecantikan dia. Bila stres, kita boleh naik kapal laut rentas Asia Eropah. Kan dia kan, Istanbul kan ada 2 benua kan. So boleh lalu naik kapal yang semua orang turis naik tu maksudnya? Tak ada turis. Kadang-kadang sebab yang tu memang pegang tawam dia. Oh ya. Dia orang memang naik boat. Dia orang memang naik boat. Dia ada train bawah laut. Kemudian dia ada boat. Ada bawah laut submarine lah? Tak ada submarine. Lepas tu? Dia macam train metro. Macam kita pergi Paris ke apa kan, ada metro kat bawah kan. Tapi dia lalu bawah laut lah. Nampak ikan-ikan semua? Itu selalu tu saya pun teringin nak macam tu tapi tak. Dia buat tunnel je lah. So kita just macam kita turun -9 lah. Kita tahu kita turun kat -9, lepas tu kita lalu, lepas tu kita keluar. -9 apa? Kesejukan? Tak, -9 tingkat. Masa kita jumpa stesen tu, kita pergi -9, ada stesen. Macam style kan. Macam style betul. So apa maksud tuan nyaris duduk di sana? Apa dia? Tak, maksudnya saya rasa macam nak stay sana lah. Tapi bila melihat peluang kerja ataupun kesukaran permit orang luar, susah? Agak susah lah. Tak mudah lah. Untuk orang Malaysia pun sama? Untuk orang Malaysia pun sama. Maksudnya travel senang. Student pun okey, tak ada masalah. Tapi kalau untuk bekerja di sana tu dia tak begitu mudah lah. Then kat mana almost tu? Saya just fikir macam tak ada peluang gitu, so saya balik lah. Kalau hadis tu memang plan nak stay for good lah? Mungkin. So tu berkahwin pun dengan orang Malaysia ke orang Turki? Saya kahwin orang Malaysia. Interesting Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke last year, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold
40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration public gold dan juga kartun Inside Out, korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah, sepanjang bulan Julai ni aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak, nenek-nenek kita suruh invest dalam emas lah. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang, macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.